Tempat sarapan favourite Abang Botol. Hello geng. Pagi ni Abang Botol nak ajak pergi makan dekat Astaka. Astaka mana? Jom kita pergi. Solat jangan tinggal sahabat. InsyaAllah dunia akhirat selamat. Kita dah sampai ke Astaka Taman Tun Sardun. Astaka Taman Tun Sardun ni dia ada bahagian pasar. Pasar basah ada, jual-jual ikan, jual ayam, jual daging, jual sayur-sayur. Dan dia juga ada bahagian tempat makan makanan dia. Abang Botol pun selalu jugalah pergi beli barang basah dekat sini. Sebab pilihan dia banyak dan harga dia pun boleh tahan. Sekarang kita masuk ke ruangan untuk tempat makan dia. Hari ni Abang Botol beli nasi lemak. Tapi macam mana pun nasi lemak Penang ni tak adalah sambal dia yang sedap macam yang Abang Botol biasa makan. Boleh lah. Serabai ada, apam lenggang ada, kuih dangai ada. Nak kuih tradisional ada banyak pilihan. Sarapan lain yang biasa ada nasi lemak, ada nasi lemuni, roti canai, mi kari, laksa Penang. Semua ada. Pilih je yang mana yang berkenan. Astaka Taman Tun Sardun ni dia buka setiap hari daripada pukul 6 pagi sampai 12.30 malam. Tapi peniaga dia akan berubah lah. Sarapan mungkin sampai pukul 10.30 dah habis dah. Petang orang lain pula berniaga. Yang ini tapak asal Astaka ni. Tapi dia tengah renovate. Dijangka siap bila tak tahulah. Okey, jemput makan kawan-kawan. Itu saja video saya untuk hari ni. Kalau korang suka, silalah like, komen dan share. Terima kasih. Bye.